Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Petang ni kita ada perasmian pelancaran poster, teaser dan apa lagi tadi? Lagu tema. Trailer. Banyak sangat dalam filem ni. Kisah keseluruhan filem ni kena tanya penerbit. Tapi saya punya part ni sebagai seorang panglima lah, yang datang bagi semangat kepada pesilat-pesilat, kepada seorang petarung yang akan bertarung dengan seorang jago daripada luar negara. Sebelum tu dia belasah satu orang kita lah, seorang pesilat kena belasah dalam tournament. Jadi oleh kerana orang ini terbabit dengan seni silat, maka semangat hang tuah tu, semangat panglima tu dijelmakan dalam tajuk The Courage. Jadi watak saya untuk bawakan semangat tu lah untuk anak-anak muda yang terlibat dalam seni silat. Itu saja, ringkas. Tapi saya seperti yang saya maklumkan tadi, ini bidang baru dalam hidup saya. Saya dapat panduan nasihat daripada Dr. Mati dan kru-kru lah untuk beri nasihat. Tapi taklah kaku sangat kan lah. Berlakon. Jadi saya jemput semua rakyat Malaysia untuk menonton filem ini pada 2 Julai 2026 yang akan ditayangkan serentak di seluruh negara. Saya doakan filem ni berjaya box office untuk bawa mesej yang tuan-tuan dapat lihat. Productionnya banyak orang India, pelakonnya orang Melayu, seni budaya yang diangkat tu budaya Melayu, dan saya rasa ini satu benda baik lah, benda baru dalam masyarakat kita. Orang Malaysia ini telah berasimilasi, saling silang budaya dalam bidang perfilman. Nak buat filem ni bukan senang, nak kena kaji dulu. Budaya Melayu kan tak silap, tak kenal kan lah, orang marah. Jadi saya faham pihak production, penerbit, pengarah telah mengkaji budaya ni tu bukanlah satu yang senang. Saya ucap tahniah lah kepada Dr. Mati dan rakan-rakan penerbit, pengarah, kru, pelakon yang telah menjayakan filem ini. Harap-harap dia ditonton oleh semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Untuk filem tanya dia. Ya, first time. Perasaan saya rasa susah. Sebab tu pelakon dipanggil artis. Artis ni seni. Dia menghayati skrip, menghayati watak. Bagi orang-orang yang bijak menghayati seni, dia boleh jadi pelakon. Saya orang real. Tapi bila cuba jadi pelakon, rasanya taklah kekok sangat. Menghayati watak, faham apa yang kita nak bawa, boleh. Tengok you pun boleh. Berapa kali NG? 2 kali. Saya dipaksa oleh Kumarisan. Bukan sebab ni Melayu, budaya Melayu. Sambil-sambil jalannya tahun lepas. Tahun lepas. Pasal dah jadi pahlawan Melayu tu saya maulah. Kalau jadi kickboxer ke apa saya tak mau. Okey. Ya. Untuk generasi tontonan, banyak budaya dan seni ini diperturunkan ke generasi selepas kita. Kebanyakannya melalui pendidikan, juga melalui perfilman.
banyak pengaruh yang negatif pun datang melalui perfilman. Alangkah baiknya kita guna cara yang sama untuk bagi benda-benda positif akar budaya kita pada generasi akan datang. Bayaran percuma. Cuba je. Tak ada bayaran. Saya boleh dapat sumbangan tak tahu lagi. Saya harap Saya rasa dengan semua teknologi baru lah yang diadaptasi, yang diaplikasikan dalam filem ni, saya rasa dia tak akan standing dengan filem-filem yang hebat pada waktu ni lah. Ya, kalau ada skrip watak yang baik, saya sedia timbang. Jadi hero. Saya kata kehidupan saya pun adalah pementasan. Tapi saya pentas benda yang real. Tak ada skrip. Kita buat benda-benda betul. Dan orang tengok dan bagi mesej positif. Sama dengan filem. Memang filem dia ada skrip. Dia ada jalan cerita. Kita punya kehidupan ni tak ada jalan cerita. Dia jalan ceritanya hanya bila benda tu berakhir. Adalah jalan cerita. Ini jalan cerita di set daripada awal untuk capai ending dia hero menang. Itulah. Saya rasa saya pun ending saya menang juga lah. Okey ya. Kalau pasal filem tanyalah Dr. Mati. Saya tak faham isu dia, saya tak faham. Saya tengok dalam video lah, saya tak faham isu apa dia cakap, saya tak faham. Saya tak tahu, tak ada sakut paut dengan kita lah. Saya anggap tu berlaku di planet lain. Tak ada sakut paut dengan kita.